Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat pertama Suratul Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengaku kami bersaksi sesungguhnya engkau Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, padahal Allah mengetahui engkau sebenarnya rasul baginya, rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan orang munafik itu pendusta. Ayat pertama surah Al-Munafiqun ini seperti nama baginya, iaitu surah Al-Munafiqun. Munafik adalah satu penyakit yang sangat besar, ataupun munafik ini satu tajuk yang sangat penting dalam bab yang berkaitan dengan iman. Nifaq adalah penyakit hati yang sangat berbahaya kepada manusia, penyakit roh. Penyakit ini tidak mempunyai tanda-tanda yang menunjukkan bahawa penghidapnya telah diserang oleh penyakit namanya nifaq. Dia tidak menyedari. Dalam dunia perubatan, apabila penyakit itu tidak boleh dikesan, maka ini sangat sulit sebenarnya. Membuang masa sebab tak berjumpa penyakit. Penyakit ada tapi tak jumpa, sebab tidak ada tanda-tanda baginya. Pengidap penyakit nifaq ini menyedari kadang-kadangnya disedari pada peringkat akhir, sesudah runtuh rumah yang dibinanya, kerja-kerjanya sudah berhasil disebabkan nifaq yang selama ini menyerangnya. Jadi oleh kerana itu, kalangan sahabat-sahabat Nabi, mereka sangat takut kepada penyakit nifaq ini. Tapi yang paling berani sekali terhadap penyakit ini ialah orang munafik itu sendiri, paling berani. Satu ketika namanya ada seorang Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah bin al-Yaman seorang sahabat Nabi, penyimpan rahsia.
rahsia iman dan Islam. Ini rahsianya, rahsia iman. Perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, perkara-perkara yang boleh meruntuhkan Islam, itu ada dalam ingatan, dalam kamus Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengetahui ilmu ini, dan Huzaifah digelarkan dia dengan gelaran sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ampunya rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman dan Islam. Banyak hadis yang diriwayat oleh Huzaifah bin al-Yaman, Huzaifah bin al-Yaman mengenai ahadisul fitan, hadis-hadis fitnah, hadis-hadis akhir zaman, banyak disimpan olehnya. Sayyidina Umar sedar tentang ilmu ini ada pada Huzaifah tapi tidak ada padanya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu disebut imlaqul Islam. Imlaq artinya gergasi dalam Islam, bertenaga, sangat bertenaga Umar. Tapi dia bercita-cita kalau ilmu yang ada pada Huzaifah bin al-Yaman lebih lancar dalam pentadbiran yang dijalankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Umar mahu pentadbirannya ini betul-betul berkesan. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjemput Huzaifah ke pejabatnya setelah dia membentuk kabinet. Anggota-anggota mesyuaratnya. Lalu Huzaifah bin al-Yaman dia kata, ini rahsiaku antaraku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi jika kau bertanya bahawa dalam kabinet kamu ini adakah orang munafik, aku kata ya. Tapi jika kamu bertanya siapa, itu adalah rahsia yang tak boleh bukakan. Oleh kerana Huzaifah menyatakan bahawa itu rahsia di antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar dengan firasat yang ada padanya melihat sendiri siapa orang yang dimaksudkan itu. Siapa? Lalu dia bertindak dengan sendirinya menurunkan beberapa orang dalam kabinet Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menurunkannya. Kemudian sekali lagi Umar menjemput Huzaifah. Huzaifah kata, sekarang bersih, sekarang sudah bersih. Umar radhiyallahu taala anhu sangat bimbang kepada penyakit munafik ini. Lalu dia berhati-hati terhadap dirinya sendiri, kerana munafik adalah satu perkara yang tidak nampak orang. Yang nampaknya ialah orang itu sendiri yang merasakan dia munafik. Maka munafiklah dia. Maka munafik dia dapat mengawal dirinya daripada penyakit nifak jika dia merasakan dia tak sangat takut kepada penyakit itu. Sejarah munafik sebenarnya banyak cerita-cerita yang disebut dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis. Banyak kerajaan yang runtuh disebabkan ada orang munafik. Munafik yang paling buruk sekali ialah munafik seorang yang memangnya mempunyai tujuan yang tertentu daripada nifaknya. Yahudi merupakan orang yang paling tebal munafik mereka dan pernah menjatuhkan beberapa orang, antara menjatuh beberapa khalifah. Antara mereka ialah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah berpura-pura dengan Islam. Lalu dia mencari jalan melaga-lagakan, mengapi-apikan permusuhan di antara puak-puak dalam Islam. Maka dia berjaya mewujudkan kumpulan Syiah dan Sunni pada hari ini. Ini hasil kerja Abdullah bin Sabah. Setelah itu berlakulah peperangan saudara, peperangan di antara Sunni, di antara penyokong-penyokong Ali dan penyokong Muawiyah. Dan satu ketika satu kumpulan lagi, kumpulan Khawarij, kumpulan Syiah. Banyak kumpulan dalam Islam. Ini dalam sejarah Abdullah bin Sabah. Puluh ribu para sahabat meninggal dunia, mati dengan sebab peperangan saudara dalam peperangan namanya peperangan Siffin, di antara penyokong Ali dan penyokong Muawiyah. Hinggalah ke zaman selepas daripada itu pengganti Muawiyah, Yazid juga memainkan peranan ini sehingga Baitullah terkena tembakan peluru disebabkan
adanya orang munafik yang ingin melihat, yang tidak ingin melihat Abdullah ibn Zubair menjadi wali di tanah haram, menjadi wali itu governor. Itu sejarahnya. Bagaimana mereka memainkan peranan, mereka mengapi-apikan permusuhan, ini jalan mereka. Mereka menurunkan khalifah, mereka membunuh, mereka bijak membuat satu pakatan sulit, konspirasi untuk membunuh khalifah. Maka terbunuhlah Uthman. Terbunuh Uthman, mereka jadikan modal lain pula untuk mereka berjuang. Mereka kata kita mesti menuntut bela darah Uthman radhiyallahu anhu. Padahal mereka yang berada di sebalik pembunuhan Uthman. Jadi dengan itu maka berlaku pula peperangan antara satu dengan lain kerana menuntut bela darah Uthman radhiyallahu anhu. Naiklah pula Ali, maka mereka adakan pula pakatan yang lain pula dengan menggunakan kabilah puak di dalam Islam. Hinggalah kejatuhan khilafah Uthmaniyah di Turki yang terakhir sekali, jatuh juga dengan mainan Yahudi yang berpura-pura pemeluk Islam, munafik. Yahudi dua nama. Yahudi orang-orang yang memangnya dipelihara di Turki dan diserahkan banyak kuasa kepada orang Islam yang berpura-pura ini, sehingga mereka telah sekian lama berketurunan dalam keadaan Islam berpura-pura begitu. Akhirnya mereka meminta berbagai-bagai perkara daripada khalifah yang akhir sekali, Khalifah Sultan Abdul Hamid. Tetapi Sultan Abdul Hamid sudah sedar pada peringkat akhir ini adalah mainan Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Namun begitu keadaan yang sudah sangat akhir, mereka menyedari kedudukan Yahudi yang berpura-pura itu. Lalu Yahudi terlebih dahulu bekerja dengan kuasa-kuasa besar untuk menjatuhkan khalifah. Maka jatuhlah khalifah, tamatlah kerajaan yang bersistemkan khalifah. Ini semuanya mainan Yahudi. Yahudi seperti mana yang semua orang tahu bahawa mereka berada pada tempat mana-mana sekalipun mereka wujud, sekurang-kurangnya pemikiran mereka menerusi orang-orang munafik ini, pemikiran Yahudi. Jadi pemikiran Yahudi ini telah menyaksikan keruntuhan banyak kerajaan di dalam Islam. Runtuhnya kerajaan di Spanyol, kerajaan Islam di Andalusia pada suatu ketika yang lalu disebabkan ada orang-orang munafik yang seumpama ini, namanya terkenal dalam Islam, tetapi rupa-rupanya mereka bekerja sama dengan kumpulan di luar Islam untuk meruntuhkan kerajaan Islam itu sendiri, kerajaan itu sendiri. Jadi itulah sebabnya maka munafik yang kita bicara pada pagi ini adalah satu munafik yang sangat penting. Sifat yang sangat penting di dalam Islam, kerana orang munafik tidak menyedari bahawa dia munafik. Munafik orang Islam sendiri yang tahu kalau dia munafik, sifat-sifat yang buruk ada padanya, dia yang mengetahuinya. Di dalam Al-Quranul Karim suratul Baqarah bercakap tentang munafik dalam 13 ayat. Paling banyak sekali bercakap tentang orang mukmin dalam 2 ayat, bercakap tentang orang kafir juga dalam 3 atau 4 ayat. Tetapi mengapa munafik dibicarakan dalam 13 ayat? 13 ayat, semua ayat-ayat ini menjelaskan sifat mereka yang buruk dan bandingan-bandingan yang boleh mendekatkan pemikiran mereka dengan kegiatan munafik ini. Cukuplah untuk kita melihat betapa bahayanya nifaq ataupun munafik ini menerusi ayat-ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ada satu surah khas namanya suratul Munafiqun juga, membicarakan perkara yang sama, iaitu munafik tapi dengan pendekatan yang lain. Kita menyatakan semalam tentang pembahagian munafik ini kepada 2 bahagian. Pertama, munafik akidah, yang kedua munafik akhlak. Munafik akhlak tidak membawa seorang itu keluar daripada Islam, tetapi dia merupakan benih untuk menjadi munafik akidah, bertolak daripada munafik akhlak pergi kepada munafik akidah, juga berbahaya.
tiga perkara yang disebut khusus oleh Nabi SAW, tapi tidak pula bermakna bahawa tidak ada sifat yang keempat, kelima hinggalah seterusnya. Orang yang berjanji, dia mungkir janji. Iza wa'ada akhlafa, mungkir janji. Berbahaya sebenarnya mungkir janji, sebab dia membuang masa, dia mengkhianati orang lain kerana janjinya tidak ditepati. Amanah bila diserahkan kepadanya, maka dia mengkhianati amanah, janji. Apabila bercakap, dusta. Semuanya ini sifat buruk yang ada pada orang munafik dan menjadi jambatan kepada munafik akidah, iaitu munafik yang dibicarakan di dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang pertama ini. Pertama sekali disebutnya di sini pengakuan mereka sebagai Rasulullah di hadapan Nabi. Ini pengakuan yang tidak boleh dipercayai, kerana di sini berkaitan dengan hati. Tiada siapa yang mengetahui pengakuan ini sama ada benar ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahawa engkau adalah rasulnya. Mereka tidak seharusnya membuat penyaksian, membuat pengakuan engkau Rasulullah, padahal hati mereka tidak seperti yang mereka akui, iaitulah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling mudah sekali dan paling berkesan sekali nifak ini untuk meruntuh dan menjatuhkan seseorang ialah munafik iman. Munafik mengakui dia penyokong bagi kumpulan tertentu, kumpulan Islam, tapi sebenarnya mereka bermuka dua. Mereka menyokong di hadapan Nabi, tapi di belakangnya mereka menolak. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah menyaksi bahawa orang munafik lakadzibun, berdusta. Dalam ungkapan Al-Quran, bila dia ada lam pada lakadzibun, innal munafiqina lakadzibun, ini namanya harfu taukid. Inna taukid, sesungguhnya, lakadzibun juga, lam itu sendiri membawa makna sesungguhnya. Jadi kalau nak kira terjemahannya, wallahu yashhadu, Allah menyaksi, sesungguhnya orang munafik, sesungguhnya dusta. Dua kali sesungguhnya. Jadi dua kali sesungguhnya membayangkan kepada kita bahawa pendustaan orang munafik tidak harus diambil ringan, diambil mudah, sebab dusta mereka berkesan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dusta mereka sangat berbahaya. Berbahaya kan dia mengaku beriman padahal dia tidak beriman. Dia mengaku dia mempunyai akhlak yang baik, iman, tetapi iman mereka pura-pura. Jadi kedudukan orang yang seumpama ini berbahaya di dalam masyarakat, malah disebutnya sebagai duri dalam daging. Bagaimana tidak berbahaya kalau seorang itu mempunyai pandangan, cara hidup seperti cara hidup orang Islam. Dia sembahyang bersama orang Islam, berpuasa sama dengan orang Islam, dia mengerjakan haji, mengeluarkan zakat. Tiba-tiba sebenarnya dia mencari sesuatu yang lain. Bukannya Islam yang sebenar, manusia salat mereka, puasa mereka, haji mereka, zakat, tapi sesuatu yang lain, iaitu menipu umat Islam dengan amalan-amalan secara Islam. Inilah dalam firman Allah dalam surah An-Nisa menyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Munafik dalam tingkatan yang terkebawah dalam neraka, anda tidak dapati pelindung sama sekali bagi mereka. Satu ayat dalam surah At-Taubah menyebutkan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ayat diturun mengenai seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memperlihatkan keislamannya kepada Nabi, sehingga Nabi melihat dia adalah di antara sahabat-sahabat yang baik.
Anaknya nama Abdullah, dan dia juga namanya Abdullah barangkali supaya dia senang untuk melindungi beberapa akhlaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah juga nama anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah anaknya sahabat setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mereka bekerja di belakang Nabi dengan kerja-kerja munafik, tetapi dia menunjukkan keisetiaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia meninggal dunia, Nabi anaknya meminta baju Nabi untuk dikafankan bapaknya. Nabi beri baju itu. Nabi beri. Kemudian apabila dia meninggal dunia, Nabi ingin pergi ke kuburnya dan semayang padanya. Semayang. Kerana Nabi tak tahu seorang itu munafik ataupun tidak munafik. Jadi oleh kerana dia menunjukkan sikapnya yang jujur ini, Nabi ingin semayang, ingin pergi ziarah kubur dia dan sebagainya. Walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarangnya. Kamu nak pergi, katanya, nak pergi, sedangkan Allah turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu semayang orang yang mati dalam keadaan munafik, dan jangan pula kamu berdiri di atas kuburnya sebab dia munafik. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Ayat turun lagi, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu beristighfar kepada mereka 70 kali pun Allah tidak akan menerima doa kamu untuk istighfar kepada mereka. Lalu Nabi SAW pun menyedari bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik. Baru menyedari setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat teguran terhadapnya. Selepas itu Nabi SAW menjauhkannya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memotong lehernya, membunuhnya kerana dia duri dalam daging. Anaknya memberitahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu sampai waktunya untuk membunuh bapa aku, jangan beritahu kepada orang lain, biar aku sendiri bunuh bapa aku, dan aku sedia membawa kepalanya kepadamu, kata anaknya. Jadi itulah dia tentang bahayanya munafik ini. Hatta Nabi sendiri pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa orang yang munafik pada zamannya, tidak diberitahu. Jadi jika pada zaman Nabi masih ada orang yang seumpama ini, mengapa tidak ada pada zaman-zaman yang kebelakangan? Kita telah dulu. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.